Boleh ambil cawan tu sekejap. Saya tengok cawan tu, saya terfikir contoh ni. Kalau kita anggap diri kita ni macam cawan ni, apabila kita isi dengan benda yang baik, dia penuhlah dengan benda-benda yang baik kan. Tapi yang banyak kita lupa waktu bulan puasa ataupun Ramadan, bahkan luar Ramadan pun, macam ni kita letak madu, kita letak laici, kita letak nanas, kita rasa manis lah. Tapi kebanyakan orang, dia tak stop benda-benda yang buruk tu. Dimasukkan juga garam, dimasukkan juga benda-benda yang merosakkan, tapi dia cuba letak benda-benda yang manis juga dalam tu. So jadi apa rasa dia? Jadi pelik lah. Jadi tak sampailah rasa yang sebenar manis tu. Yang patutnya dia rasai. Jadi antara perkara yang kita sering kali lupa bila masuk Ramadan, yang kita bila sebut kata nak jadi akhlak baik tapi tak jadi juga. Sebab kita tak berhenti daripada perkara-perkara buruk tu. Contohlah kita sehari 8 jam tengok binge series kat platform streaming kan. Ramadan pun kita teruskan 8 jam sehari ataupun satu season sehari. Jadi bila masa nak masuk yang baik tu? Ataupun kita memang sentiasa mendengar perkara-perkara yang tak elok. Ramadan datang kita tak stop. Jadi susahlah benda baik tu nak memenuhi cawan ni, nak memenuhi hati kita ni. So perkara pertama yang kita kena perhatikan masuk Ramadan, apa benda-benda yang kita kena keluarkan daripada phone kita, daripada TV kita,